Anda ada masalah dari segi pindah data WhatsApp, boleh tengok video ni sampai habis deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ilman Pro 2, pilihan anda. Hari ni kita tak sekecek pasal kereta. Kita nak berkongsi dari segi cara pemindahan WhatsApp business phone lama ke phone baru. Mesti papa awak tengah search macam mana nak buat, macam mana buat, sebabnya tak banyak video yang tunjuk deh. Okey, yang pertama, langkah yang pertama, yang ni saya nak berkongsi sekiranya anda mengguna telefon brand Apple sahaja deh, iPhone. Okey, yang pertama anda buat backup lah dekat phone. Contoh buat backup dekat iCloud, dekat sini boleh tengok saya sekarang ni buat backup dekat iCloud. Lepas tu kali kedua kena buat backup dekat WhatsApp lah. Nampak? Kali kedua kita buat backup dekat WhatsApp. 2 kali backup. Tadi saya dah buat dah separuh, tapi disebabkan saya nak buat video untuk anda semua, saya buat balik. Okey, yang ni yang phone baru lah, iPhone 17 Pro Max. Yang ni telefon sebelum ni iPhone 13. Sekarang ni kita nak buat pemindahan data dari segi backup dekat WhatsApp dah settle, backup yang dekat phone yang belum settle lagi. Bila settle yang ni baru boleh buat deh. Kita boleh je open WhatsApp, yang ni boleh allow. Dekat sini ramai yang silap step. Kalau boleh kita isi menu dekat sini deh. Tak boleh isi terus direct iCloud, sebabnya tak semua masuk chat. Okey, yang ni untuk WhatsApp business sahaja. Kalau WhatsApp personal, saya rasa boleh transfer macam tu je data, ataupun boleh je buat macam ni. Okey, bila masuk dia akan keluar macam ni. Bila dah settle download semua iCloud, dia akan keluar macam ni. Kita tekan je restore and check history. Lepas tu boleh tengok dekat sini, dia akan loading lah. Dia akan download data-data awak semua. Bila dah settle semua ni, dia akan tubik lah semua conversation awak. Lepas tu dia akan restore semua gambar awak, gambar, dokumen, link dan sebagainya dalam masa standard sehari ke 2 hari. Jika video saya bermanfaat kepada anda, macam biasa jangan lupa like, komen and share. Ilman Pro 2, pilihan anda.